Kenapa dulu-dulu British nak semua budak dekat tanah Melayu belajar benda yang sama? Apa masalah dia? Pada tahun 1951, British perkenalkan laporan Barnes. Idea ni datang daripada seorang orang British ni, nama dia L.J. Barnes. Waktu tu L.J. Barnes fikir, kalaulah semua budak dekat tanah Melayu belajar sistem yang sama, lama-kelamaan mereka akan rasa macam satu bangsa. Jadi, apa cadangan dia? Untuk sekolah rendah, murid-murid akan belajar menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Bila masuk sekolah menengah pula, semua perlu belajar menggunakan bahasa Inggeris sahaja. Sebab British anggap bahasa Inggeris ni penting untuk pentadbiran dan peluang pekerjaan. Yelah kan zaman tu negara kita ditadbir oleh British. Sebab itulah diorang anggap bahasa Inggeris ni penting. Tujuan utama semua ni ialah nak bina satu identiti bersama. Maksudnya walaupun datang daripada kaum Melayu, Cina atau India, mereka harap semua boleh rasakan diri mereka sebagai rakyat tanah Melayu. Tapi tak semua orang setuju. Ramai masyarakat Cina dan India risau sebab bahasa ibunda diorang macam bahasa Mandarin, bahasa Tamil akan semakin hilang peranan. Mereka juga bimbang budaya dan identiti kaum masing-masing akan terhakis. Jadi, untuk senang ingat, laporan Barnes 1951 ni nak satukan rakyat melalui sekolah. Sekolah rendah guna bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, manakala sekolah menengah guna bahasa Inggeris sahaja.